Jom teman saya buat ikan bakar ala perlik edisi Ramadan. Panaskan betul-betul kuali. Lepas tu tutup api. Masukkan butter potong dadu. Senin nak cair butter potong dadu. Tutup api tu takut butter hangus. Senin nak kontrol butter. Sepi penuh tengok di caption bawah dah. Masukkan sate kotak. Masuk semua sate kotak tu. Masukkan serbuk kunyit. Terusnya masuk serbuk bawang putih. Masuk satu sudu kecil bawang putih. Masukkan serbuk bawang merah. Masuk satu sudu kecil juga. Masukkan gula secukupnya. Kacau biar sebati. Barulah buka api sederhana. Kacau biar sebati sampai dia mendidih. Dan kunyit itu sebati dengan semua lah. Aduh, lupa nak masuk garam. Okey, masukkan garam. Kacau biar sebati. Lepas tu tunggu sampai mendidih sikit. Buah sikit. Okey, kita tutup api dan sejukkan seketika. Bila bahan perapai tu sejuk, dia akan bekah. Masukkan ikan. Potong gitu nak bagi comel je. Nah, orang guna ikan siakat. Tapi saya tak ada. Saya guna ikan hok mana ada lah. Ikan bawah. Alamak, macam tak muak je. Potong lah sikit kat ekor. Okey, kita masukkan bahan perapai. Lumur bagi sebati. Balik sikit. Okey, lumur pula. Lumur bagi sebati lah. Lepas habis bahan perapai. Okey, kita perak seketika. Perak seketika kat luar. Lepas tu saya perak kat dalam peti sejuk pun. Sediakan tempat untuk membakar. Latar panggil perangai. Perangai legend. Spray minyak keseluruhan perangai tu. Nampak macam beku bahan perapai saya. Perak dalam peti sejuk. Si spray minyak tu tak saya bagi ikan melekat lah. Tak ikan dekat perangai. Tak bagi center lah. Lepas tu spray minyak belakang depan lah. Si dia nak bagi ikan tu juicy. Sekarang dengan api perlahan sangat. Dah balik ikan tu spray minyak. Tu lumur dengan perapai. Keep going sampailah dia masuk. Nampak beban sikit. Okay, dah siap ikan bakar saya. Sak molek. Inilah kalau bakar ikan kat pasti sedap lah makan. Final touch ikan bakar ala perlik. Saya buat sambal kicap sikit untuk combo ikan bakar ala perlik. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.